hinggap sebentar di dahan senar. Bahasa Melayu, bahasa yang indah, terungkap kata 1000 makna. Maha Guru Bahasa Melayu sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ilmiah. Terima kasih kepada Dr. Siti Salwa binti Atan dari Jabatan Bahasa Melayu. Nama saya Muhammad Afiq Hakimi bin Razali dari kelas BM2. Jadi pada hari ini, pada hari yang bersejarah ini, izinkan saya membawa hadirin menyelusuri perjalanan dua tokoh agung yang telah mencorakkan wajah bahasa Melayu sehingga berdiri megah sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Tokoh pertama ialah Zakbar, peletak batu asas pemodenan bahasa, dan tokoh kedua ialah Profesor Dr. Awang Syariat, pejuang kontemporari yang meneruskan obor perjuangan bahasa ke pesada dunia. Baiklah, mari kita teruskan kepada topik perbincangan kita. Nama yang tidak asing lagi dalam lipatan sejarah bahasa Melayu iaitu Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Lahir pada 16 September 1895 di Bukit Kerdas, Batu Kikir, sebuah perkampungan kecil di Negeri Sembilan. Walaupun datang daripada keluarga petani yang serba sederhana, beliau dianugerahkan ketajaman akal dan kecintaan mendalam terhadap ilmu sejak kecil. Beliau menguasai bahasa Arab, ilmu Nahwu dan tulisan Jawi pada usia yang begitu muda, iaitu suatu gambaran kepada bakat yang luar biasa yang bakal membentuk masa depan bangsa. Pendidikan awal di sekolah Melayu Batu Kikir membuka pintu kepada dunia ilmu yang lebih luas. Tidak lama kemudian, beliau menempuh pengajian agama di Kuala Pilah. Minatnya terhadap ilmu dan pemikiran kritis membuatkan beliau mula menulis rencana dalam majalah Al-Ikhwan, Neraca dan Utusan Melayu, sehingga suaranya menjadi pencetus kebangkitan intelektual dalam kalangan masyarakat Melayu ketika itu. Kerjaya beliau pula mencakupi dunia perguruan, penerbitan dan akademik. Jadi Zakbar pernah berkhidmat sebagai guru di SITC Sultan Idris Training College, tempat lahirnya barisan para pendidik Melayu yang terulung. Beliau turut menjadi pegawai penerbitan penulisan utama dan akhirnya menjawat jawatan pensyarah Universiti Malaya di Singapura. Jadi, peranan dan sumbangan Zakbar ialah pencetus revolusi sistem ejaan Melayu, iaitu Zakbar terkenal kerana mempelopori sistem ejaan Zakbar pada tahun 1933, iaitu satu sistem ejaan yang lebih teratur, mudah difahami dan berlandaskan logik bahasa. Ejaan ini menghapuskan kekacauan dalam penggunaan huruf dan suku kata pada zaman kolonial, sekaligus meletakkan bahasa Melayu pada landasan moden. Sistem ini bertahan berdekad-dekad lamanya sebelum diganti dengan ejaan bumi baru pada tahun 1972. Sumbangan Zakbar yang kedua ialah sebagai pengasas tata bahasa Melayu moden, iaitu melalui karya agungnya Pelita Bahasa Melayu dan Daftar Ejaan Melayu. Zakbar menyusun, memperkemas dan membakukan struktur tata bahasa Melayu. Beliau memperkenalkan kategori kata, memformalkan pembentukan ayat dan meletakkan kerangka linguistik yang akhirnya menjadi rujukan utama sehingga hari ini. Yang ketiga, beliau melahirkan generasi guru yang bercorak bangsa, iaitu berpuluh-puluh tahun beliau berkhidmat di SITC
iaitu melatih guru-guru Melayu yang kemudiannya menyebarkan ilmu bahasa ke seluruh tanah air. Jadi kesan kepimpinan ilmiahnya sangat mendalam sehingga SITC sering digelar kilang intelektual Melayu. Yang keempat, peranan dan sumbangan beliau pula ialah reformis sosial dan pemikir kebangsaan, iaitu Zakba bukan hanya ahli bahasa, malah seorang pejuang pembaharuan minda. Tulisannya mengkritik kemunduran masyarakat Melayu dan menyeru agar bahasa ini bangkit melalui pendidikan, pemikiran kritis dan pembinaan karakter. Beliau percaya bahawa bahasa ialah cermin kemajuan pemikiran bangsa. Yang terakhir, beliau sebagai penulis yang menggerakkan Melayu ke arah kemajuan, iaitu ribuan halaman esei yang ditulis oleh Zakba bukan sekadar tulisan tetapi cetusan semangat untuk mengangkat darjat bangsa. Melalui pena, beliau membentuk mentaliti, jati diri dan nilai intelektual masyarakat kerana sumbangnya yang tidak ternilai. Jadi Zakba diangkat sebagai bapa pemodenan bahasa Melayu, iaitu tokoh yang membuka jalan kepada kemajuan bahasa yang kita warisi pada hari ini. Baiklah, tokoh kedua yang saya akan bentang pada hari ini pula ialah Profesor Dr. Awang bin Syarian yang dilahirkan pada 10 Oktober 1953 di Sabak Bernam, Selangor. Beliau dibesarkan dalam suasana kampung yang syarat dengan adat dan budaya Melayu, yang akhirnya menanamkan kecintaan mendalam terhadap bahasa, sastra dan peradaban bangsa. Awang Syarian kemudiannya melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang bahasa dan linguistik. Semasa menuntut, beliau aktif dalam diskusi ilmiah, penulisan akademik dan kegiatan budaya yang memperkukuh jati dirinya sebagai sarjana bahasa. Kerjaya beliau sangatlah luas dan berpengaruh. Beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya, UKM dan universiti luar negara termasuk di China dan Jerman. Beliau juga diberi penghormatan mengetuai kursi pengajian Melayu di Beijing, salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah penyebaran bahasa Melayu di luar negara. Di Malaysia, beliau pernah memegang jawatan tertinggi bahasa, iaitu Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP, serta mengetuai badan-badan kebahasaan serantau seperti Mabim dan Gapena. Baiklah, peranan dan sumbangan Profesor Dr. Awang Syarian pula ialah yang pertama sebagai pelaksana dasar bahasa kebangsaan, iaitu beliau sebagai Ketua Pengarah DBP. Beliau memperkasakan pembakuan bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran kerajaan dan sektor swasta. Di bawah kepimpinannya, usaha penguatkuasaan bahasa seperti papan tanda, dokumen rasmi dan media massa semakin diperketat dan diperkukuh. Yang kedua, beliau mengangkat bahasa Melayu ke arena antarabangsa. Awang Syarian memainkan peranan sangat besar dalam mempromosikan bahasa Melayu di luar negara. Melalui jawatannya sebagai pengarah kursi pengajian Melayu di Beijing, beliau memperkenalkan keindahan bahasa dan tamadun Melayu kepada masyarakat dunia, yang menjadikan bahasa Melayu semakin dihormati di persada antarabangsa. Yang ketiga, sumbangan dan peranan beliau ialah sarjana dan pengkaji bahasa yang disegani, iaitu beliau telah menghasilkan puluhan buku ilmiah dan ratusan artikel yang menjadi rujukan dalam kajian bahasa Melayu.
Antara karya pentingnya termasuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ialah gagasan bahasa kebangsaan dan agenda perjuangan bahasa. Yang keempat, sumbangan beliau pula ialah pejuang tegas bahasa Melayu, iaitu Awang Seharian dikenali sebagai suara yang lantang mempertahankan kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan, khususnya dalam isu-isu PPSMI, pengajaran bahasa di universiti dan penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi kerajaan. Keberaniannya dalam menegur dasar yang merendahkan martabat bahasa Melayu yang menjadikan beliau ikon perjuangan bahasa moden. Yang kelima, beliau sebagai penggerak kempen bahasa dan budaya, iaitu beliau sentiasa turun ke lapangan melalui seminar, syarahan umum, program bulan bahasa dan gerakan masyarakat bagi memastikan bahasa Melayu terus dihargai oleh rakyat pelbagai kaum. Dedikasinya membuktikan bahawa perjuangan bahasa bukan kerja masa yang singkat, tetapi usaha yang berpanjangan. Oleh itu, tidak keterlaluan jika kita menobatkan beliau sebagai pendekar bahasa Melayu moden, penjaga maruah bahasa di abad ke-21. Baiklah, walaupun kedua-dua tokoh ini sama-sama memartabatkan bahasa Melayu, perjuangan mereka berlaku dalam konteks zaman dan pendekatan yang berbeza, iaitu Pendeta Zaba sebagai tokoh era kolonial dan awal kemerdekaan lebih fokus membina asas yang kukuh untuk bahasa Melayu, khususnya melalui penyusunan tata bahasa moden dan pembaharuan penulisan. Beliau melihat bahasa sebagai alat untuk membangunkan pemikiran bangsa yang ketika itu masih bergelut dalam keterbelakangan dan tekanan penjajah. Sebaliknya, Profesor Datuk Dr. Awang Seharian tampil dalam era globalisasi yang mencabar. Beliau memikul tanggungjawab memastikan bahasa Melayu bukan sahaja kuat dalam negara, tetapi juga dihormati di peringkat antarabangsa. Pendekatannya lebih bersifat strategik, melibatkan pembentukan dasar bahasa, pemantapan identiti kebangsaan serta peluasan bahasa Melayu melalui institusi global. Jika Zaba ibarat arkitek agung yang membina asas bangunan bahasa Melayu, maka Awang Seharian pula merupakan jurutera moden yang memperkukuh struktur tersebut dan menambah sayapnya supaya tersebar ke seluruh dunia. Walaupun dari segi fokus, era dan pendekatan, kedua-duanya tetap berpaksikan pada misi yang sama, iaitu untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya dan simbol jati diri bangsa. Jadi, untuk merumuskan pembentangan saya pada hari ini ialah perjuangan Pendeta Zaba dan Profesor Dr. Awang Seharian membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi lambang identiti, maruah dan tamadun bangsa. Jadi Zaba membina asasnya, Awang Seharian memperluas empayarnya. Tanpa mereka, mungkin bahasa Melayu tidak berdiri segagah hari ini sebagai bahasa kebangsaan yang berdaulat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.